اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا، أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah, syukur. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، لا سيما الكفار المستعمرين الغاصبين المعتدين الظالمين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Surah Al-Qasas ayat 83. Surah Al-Qasas 83 yang bermaksud tilka darul akhiratu, itulah negeri akhirat,
naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat yang penuh dengan 1001 nikmat. Kami siapkan, sediakan bagi orang-orang yang tidak bertujuan hendak mendapat pengaruh atau kelebihan di muka bumi dan tidak melakukan kerosakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surahul Azim, Al-Qasas ayat 83. Yang berbahagia dihormati Al-Fadil, pengurus Masjid Ar-Ridwan Sa'ashraf dan seluruh dan kuasa pengurusan masjid. Yang berbahagia dihormati tuan-tuan imam yang berada bersama-sama kita pada pagi ini, dan yang dikasihi dan dihormati seluruh kehadiran para jamaah duha, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, tetamu-tetamu Allah yang diraikan. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan berlalunya masa dan waktu seharian dari hari ke hari, hari ke minggu, dan minggu ke bulan, bulan ke bulan seterusnya. Kita masih lagi dalam keadaan direzekikan Allah nikmat kehidupan, bernafas dan bernyawa di atas buminya. Dan bukan sahaja Allah berikan nikmat nafas nyawa, tapi Allah bekalkan nikmat-nikmat yang lain. Nikmat kesihatan, nikmat berkeluarga, dan paling besar, nikmat beribadah kepadanya. Kita masih mampu untuk solat pada masanya. Kita masih mampu untuk melakukan ibadat-ibadat tertentu pada waktunya, sama yang sunat, yang wajib, tasbih, tahmid, baca Quran, zikir, dan sebagainya. Itu tandanya betapa Allah masih beri keteruan dan peluang untuk kita menimba sebanyak mungkin kelebihan yang ada di bumi Allah ini. Maka apa kewajipan kita melainkan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajipan kita yang paling besar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, kadang-kadang sebagai manusia tetaplah kita ada kelemahan dan kecuaian, kekurangan, kesilapan, kesalahan. Tetaplah kita berada dalam suasana sebegitu. Tak kira siapa pun kita yang bercakap, yang mendengar dalam ceramah, duhanya, kuliah apa pun, tetaplah kita hidup dalam kekurangan dan kelemahan. Kita tak lengkap, yang banyak kekurangan. Kita tak sempurna, yang banyak kesalahan kesilapan. Kita tak ada benda yang kita boleh berkata, aku dah sempurna, tidak. Kalimah yang kita kena sebut ialah, aku lemah, ya Allah. Aku hina, ya Allah. Aku dhaif, ya Allah. Engkau Tuhan aku yang maha berkuasa. Itulah kalimah kita yang patut kita lakukan. Kita sebut. Pengakuan hati kita bercakap, ya Allah, aku lemah. Aku hina, ya Allah. Aku banyak kekurangan, banyak kesilapan, banyak dosa, banyak kekurangan dalam hidup ini. Tetapi ya Allah, aku bergantung kepadamu. Ya Allah, berikan aku hidayah. Supaya aku hidup dalam hidayahmu. Aku tidak akan hidup dalam keadaan melainkan dalam hidayahmu, ya Allah. Bimbinganmu. Ya Allah, selamatkan aku daripada bencana, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah aku ke jalan hidup yang benar-benar ada kebaikan, ya Allah. Ya Allah, aku nak syurga bukan neraka. Aku nak engkau redha bukan murka.
Aku ni selamat, bukan celaka. Ini antara rintihan yang kita kena sebut. Dan jangan abaikan rintihan semacam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun Nabi insan yang sempurna lengkap, tapi Nabi tetap mengaku dia hamba Allah. Ana Abdullah, aku ni hamba-Mu ya Allah. Dan bukti Nabi mengaku dia lemah, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam banyak beristighfar, banyak mohon keampunan, banyak menangis, dan banyak beribadat. Ini apa maknanya? Seorang insan yang telah sempurna, yang lengkap segala-gala keistimewaan, yang ada keistimewaan pada batang tu baginda, Rabbi Rasul, Allah pelihara. Tapi kalau Nabi seorang insan yang setiap hari bertaubat, beristighfar, dengan air mata tumpah, dan tegak dalam solat sampai bengkak kakinya, kerana bermunajat, berdoa, beribadat dalam solatnya. Bayangkan tuan-tuan, kita ni dengan Nabi jauh, umpama bumi dengan langit. Jauh amat sangat. Jadi kalau kita dalam hidup ni kita merasakan telah lengkap, sempurna, tak perlu nak tambah ilmu, tak perlu nak tambah amal, tak perlu nak mengaji, tak perlu nak tengok, kena hadir ke rumah Allah, cari tambahkan iman. Siapa kita? Apa jaminan kita dalam hidup yang kita telah selamat? Kalau Nabi tidak selamat, Nabi tak rasa selamat, sampailah satu malam, Nabi SAW tegak dalam solat, berdirinya lama, hingga riwayat, kata riwayatnya, pecah kaki Nabi kerana lama berdiri. Aisyah tanya Nabi SAW, Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, engkau seorang Rasul, seorang Nabi yang telah Allah angkat kemuliaannya. Engkau Allah pelihara, jaga daripada keburukan. Engkau Nabi yang Allah pelihara daripada semua benda yang tidak baik. Engkau ada jiwa yang bersih, tak pernah buat dosa. Kenapa engkau masih tegak dalam salat sampai bengkak kaki, menghadap Allah Azza wa Jalla, lama berdiri solatnya, apalagi berdoanya? Apa jawab Nabi kepada Aisyah? Ini jawapan yang begitu istimewa. Apa kata Nabi? Aisyah, afala akuna abdan syakura? Itu jawapan Nabi kepada Aisyah. Nabi kata, Aisyah, betul, aku Rasulullah, aku Nabi. Allah pelihara aku daripada segala bentuk benda yang tidak baik. Ya, benar, Nabi tahu. Dia Rasulullah. Tapi kata Nabi kepada Aisyah, Aisyah, afala akuna abdan syakura? Apakah tidak boleh aku ni menjadi hamba yang syukur? Dah Allah beri aku nikmat macam-macam, aku nak syukur kepadanya. Afala akuna abdan syakura? Apakah tidak boleh aku ini tegak dalam salat kerana nak syukur pada Allah? Maka cara Nabi syukur, panjangkan ibadat. Buat ibadat tanpa henti. Salat dengan qiyam lamanya. Berzikir lama-lama. Itu cara Nabi bersyukur pada Allah. Maknanya, Nabi tahu, sekalipun dia insan yang ada keistimewaan, tapi dengan Allah, dia dekat dan rapat. Caranya, ibadat sempurna, lengkap, jaga. Jawapan Nabi, tuan-tuan, jawapan yang begitu istimewa sebenarnya. Itulah jawapan Nabi buat kita, bukan untuk Nabi, untuk kita, umat baginda, supaya kita meniru, mengambil ingatan, apa cara kita untuk jadi hamba yang benar-benar Allah redha. Maka gunakanlah sebanyak mungkin masa, waktu, tenaga untuk Allah Azza wa Jalla. Dalam bahasa agama kita, ibadat. Syukur dengan ibadat. Apa saja benda baik dalam agama, kita lakukan, laksanakanlah. Yang wajib apatah lagi, yang sunat apatah, yang wajib apatah lagi,
yang sunat pun kita lakukan. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah perjalanan kita. Saya sebut ini bukanlah suatu sebutan yang biasa, tapi kerana kita dalam kehidupan ini, bila kita tidak merasa kita banyak buat silap, kita bimbang. Minta maaf sebut, kita tak merasa buat silap. Kita tak merasa kita banyak dosa. Kita tak rasa kita banyak kekurangan, bahaya. Kerana perasaan rasa tak bersalah, rasa tak berdosa, rasa tak banyak buat salah ini, bahaya. Dia akan menutup pintu hati kita sampai ke peringkat, tak apalah, tak buat ibadat pun, tak apalah, tak cari ilmu. Sebab apa? Kita rasa dah sempurna. Sedangkan, tidak begitu. Ayat saya bacakan tadi, surah Al-Qasas 83, ada maknanya. Ada maknanya. Saya nak ambil sedikit rumusan. Walaupun memanglah kita ada ayat kita nak terima diri, tapi ambil urusan ayat ini. Ada makna. Kenapa? Kan Allah berfirman, Al-Qasas 83 tadi, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah bercakap kepada kita, hai manusia, itulah hari akhirat. Itulah hari akhirat yang penuh nikmat. Apa nikmat akhirat? Syurga lah. Itulah hari akhirat yang ada padanya syurga. Itulah nikmat akhirat yang ada pada syurga menanti kamu. Allah tunjuk kepada kita. Tilka itu, bahasa Arab kata ismul isyarah. Kalau bahasa Arab, tilka, zalika, itu namanya kata petunjuk, kata penunjuk. Allah tunjuk kepada kita, itulah akhiratnya yang ada nikmat di sana. Apa dia nikmatnya? Syurga. Untuk siapa kata Allah? Untuk orang-orang yang la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan. Untuk siapa kata Allah? Untuk mereka yang hidup di bumi, mereka itu tidak terpengaruh dengan dunia dan tak buat kerosakan. Tengok tuan-tuan, Allah guna bahasa ayat yang begitu jelas, terang benderang. Itulah akhirat yang penuh dengan nikmat, iaitu syurga. Untuk siapa kata Allah? Untuk orang-orang yang hidup di bumi, mereka tidak nak buat benda-benda yang tidak baik. Dan mereka yang terjaga hidup di bumi, tak terpengaruh dengan kejahatan, keburukan dunia, tak terpengaruh. Dan mereka wala fasadan, dan mereka tak buat kejahatan di bumi. Mana apa? Mereka hidup dengan ilmu, hidup dengan iman, hidup dengan amal salah, rajin jaga ibadat, rajin buat kebaikan, tidak kerosakan. Itulah orangnya, kata Allah Azza wa Jalla, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang bertakwa. Makna syurga ini hanya menanti orang macam itulah. Syurga menanti orang bertakwa. Dia tak terima orang lain. Yang suka buat kerosakan, yang suka buat keburukan, yang suka mencipta kejahatan, yang melampau urusan hidupnya, yang terpedaya dengan dunia, orang tak layak ke syurga Allah. Ayat ini memang tafsirnya panjang kalau saya nak tafsirkan. Tapi tak apa. Saya mukadimah ini ada kaitan ayat kita nak baca pada pagi ini. Ayat ini ada kaitan ayat kita nak baca pada pagi ini, surah Al-Munafiqun ayat ke-8. Kita balik pada ayat kita yang ke-8, Al-Munafiqun, iaitu, tapi ayat tadi ada kaitan ya. Ada kaitan. Al-Qasas tadi ada kaitan ayat kita nak baca sekarang. Balik kepada surah Al-Munafiqun ayat ke-8 yang menjadi fokus kita. Ayat ke-9. Silap saya. Ayat ke-9 Al-Munafiqun, fokus ke situ. Ayat ke-9 Al-Munafiqun, Allah kata apa?
Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Itu ayatnya. Al-Munafiqun ayat 9, saya dah sebut minggu lepas, itulah ayat kita akan bincang pada pagi ini. Dalam tajuk kita, orang-orang yang rugi menyesal pada hari kiamat. Baik. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah letak satu syarat penting kepada kita. Aku nak bercakap dengan orang beriman sahaja. Ini peringatan bagi orang beriman yang ada iman, ia kenal aku, yang tunduk kepada aku. Wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Baca kena lengkap. Jangan baca separuh, baca penuh ayatnya. Ayatnya macam mana penuhnya? Daripada ayat la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Itu lengkap bacaan. Jangan baca la tulhikum amwalukum, setelah itu berhenti, tak boleh. Baca penuh. Sama anda kena penuh. Allah beri peringatan kepada kita, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah, kata Allah Azza wa Jalla, kamu dilalaikan oleh dua perkara dalam hidup ini. Ia orang beriman, jangan kamu dilalaikan dua benda dalam hidup ini. Apa dia? Yang pertama, dilalaikan oleh urusan harta benda kamu. Urusan harta benda, urusan makan minum, urusan pekerjaan, urusan perniagaan, urusan harta, urusan pangkat. Jangan kamu dilalaikan. Yang kedua, jangan dilalaikan pada urusan apa? Wala auladukum, daripada urusan kamu dengan anak pinak dan keluarga. Kamu dengan anak pinak, dengan cucu cicit, dengan keluarga, suami isteri. Jangan kamu lalai. Daripada apa? Kata Allah Azza wa Jalla. Daripada an zikrillah, daripada ingat kepada Allah. Daripada menyembah Allah. Taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tuan-tuan, ayat ini memang ayat yang begitu penting. Kenapa penting? Kerana Allah sebut kemudian, siapa yang dilalaikan oleh urusan dunia dan anak pinaknya, kata Allah, wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang dilalaikan oleh kedua-dua perkara tadi, mereka itu orang yang rugi serugi-ruginya. Rugi di mana? Rugi di alam akhirat nanti, bukan dunia. Rugi dengan makna rugi di alam sana, alam akhirat. Alam bumi tak ada apa. Alam bumi mana ruginya? Keluar pagi sampai tak sembahyang subuh, sampai tak ada masa nak beribadat kerana bekerja, cari harta, jual nasi lemak. Daripada pukul 4 pagi dah bangun, subuh tak ada sembahyang. Subuh masuk orang dah mula nak beli belah. Dia pun nasi lemaknya sampai pukul 10 pagi jual. Subuh tak sembahyang. Contoh. Jangan pula marah pada saya. Contoh. Sampai berperiuk, 3 periuk satu pagi. Satu periuk paling tidak RM500. Contohnya, dengan kuih-muihnya. Untung tak ada je. Untung dia. Daripada pukul 4 pagi berniaga, dah siap sampai pukul 10 pagi.
Subuh tak ada sembahyang, contohnya, untung. 1,500 satu pagi dapat. Seminggu dapat berapa? Sebulan. Dunia, untung. Berkira-kira lah. Banyak keuntungan dunia lah. Tetapi, bila bercakap akhirat, kamu berniaga sampai lupa sembahyang. Kamu berniaga sampai tak ingat waktu subuhnya. Gadai sembahyang subuhnya. Kerana urusan dunia. Di sana tak selamat. Di sana yang tak selamat, dunia selamat. Jadi maksudnya, Allah nak ingat kita jangan lalai. Kena ingat bahasa Allah tu. Allah sebut, la tulhikum, jangan kau dilalaikan. Jadi dalam urusan dunia tuan-tuan, tidak salah. Betul tak? Tidak salah. Urusan ni selemak perniagaan besar-besaran sampai ada 2 kedai, 3 kedai. Sampai 24 jam kedai kita. Tak salah. Sebab hubungan dengan dunia itu penting. Tapi Allah kata jangan lalai. Dilalaikan. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, itulah titik keadilan Allah kepada kita. Itu tanda Allah adil dengan kita. Supaya kita ada keseimbangan. Dunia diraih, akhir dicapai. Itu yang Allah nak kepada kita. Dunia diraih, dapat. Masuk. Tapi akhirat capai juga. Jadi orang macam ni beruntung. Yang kita tak nak dunia raih, akhirat gagal. Itu kita tak nak. Dunia raih, banyak masuk kedapatan. Tapi akhirat gagal. Itu tidak ada kamus agama. Jadi kamus agamanya ialah ayat ini semacam suatu diary mukmin. Yang pertama. Yang keduanya ialah kenapa Allah kaitkan jangan kamu dilalaikan 2 perkara tadi. Urusan harta, urusan anak pinak dan keluarga. Kenapa Allah tak sebut benda yang lain? Allah pilih 2 benda ini jangan dilalaikan oleh 2 benda ini. Pertama, urusan dunia, harta benda. Kedua, anak pinak dan keluarga. Kenapa tuan-tuan? Sebab normanya manusia ini, cabaran kita dalam hidup ini datang dalam 2 sumber tadilah. Kita diuji Allah dalam 2 keadaan tadi. Urusan dunia, harta benda, urusan keluarga. Dan kedua-duanya itu memang menjadi kecintaan kita. Cinta dunia, cinta harta, cinta anak, keluarga ini memang satu benda yang melekat dengan jiwa kita sampai bila-bila. Tak ada orang dia kata saya dunia tak berapa nak cari pun. Bohong je lah. Saya keluarga tak berapa suka sangat, benci. Bohong. So Allah memang cipta kita memang ada cinta dua-dua ini. Memang melekat. Contohnya, dalam Al-Quran, Allah sebut kepada kita satu ayat yang boleh kita ambil sebagai peringatan. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat tentang cinta kepada harta dan dunia ini? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, apa kata Allah Azza wa Jalla? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am. Rujuk surah Al-Imran ayat 14. Rujuk surah balik dan semak surah Al-Imran ayat 14. Allah sebut begitu kepada kita. Zuyina dihiasi dalam hati kita ini. Tak kira siapa, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Syiak, kita semua. Hatta Tok Guru mana pun yang berilmu tinggi macam dalam dada tu penuh ilmu Quran dan tetap ada kecenderungan ini. Semua kita kata Allah dihiasi cinta kepada kemahuan.
kepada kekeluargaan, kepada orang perempuan nak dinikahinya, kepada lelaki nak disuamikannya, anak-anak supaya ramai anak berjaya, anak-anak hidup dalam keadaan. Termasuk kata Allah Azza wa Jalla, wal qanatiril munqatar wala mizhab wala fiddah, pada harta benda emas dan perak. Harta benda emas dan perak. Dia bekerja. Kenapa? Nak cari harta dalam bentuk emas, perak, duit ringgit lah. Kata Allah, ini semua perhiasan yang Allah campak kepada manusia. Jadi maknanya, kita memang itulah kita. Tak dinafikan siapa pun kita. Yang bercakap pun sama. Kenikmatan dunia kita nak. Dan itu tabiat manusia sampai kiamat. Sampai Tuhan sebut dalam surah yang lain tentang kita ni, surah At-Takatsur, ayat pertama, Allah kata apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia ini masih lagi berfikir tentang dunia sampai nak mati. Sampai dah nak mati pun, dia fikir tentang takatsur, tentang harta, tentang kekeluargaan, tentang anak pinak. Sampai begitu kata Allah dalam keadaan kita ni. Kita kena buat rumusan. Kerana hal ini tidak salah dalam Islam. Hal ini tidak salah. Sebab tabi'i manusia cinta dunia itu tabi'i yang memang lumrah manusia. Tetapi yang salahnya ialah bila ayat ini Allah kata apa? La tulhikum. Dilalaikan, dilupakan oleh tadilah dunia dan anak pinak. Jadi tuan-tuan sekalian, saya cuba nak tamatkan ayat ini pada hari ini. Saya tak nak sambung-sambung dah. Seminggu 2 minggu lagi, sebalik Mekah, besok saya ke Mekah besok. Besok saya akan berlepas ke Mekah. Balik 2 minggu lagi, saya nak sambung ayat lain dah. InsyaAllah. Baik. Tuan-tuan sekalian, ayat ini seolah menjadi satu panduan kepada kita. Bukan tekanan. Bukan bebanan. Ayat ini, Al-Munafiqun 9 ini, menjadi satu panduan, pedoman. Bukan bebanan, bukan tekanan. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kita jalan untuk kita lalui kehidupan beragama kita. Baik. Saya nak bagi tafsiran. Dan kita ada masa sampai jam 10.30 saja. Saya pun ada kebetulan hari ini sebab besok nak berlepas ke Mekah. Jadi hari ini agak sikit, ada hal sikit nak selesaikan 2-3 perkara. Lepas ini nak kejar ke Shah Alam, kemudian ada sikit 2-3 perkara urusan. Tuan sekalian, jom saya nak ajak balik tuan tengok ayat tadi. Satu persatu dan kita cuba kupas dengan bahasa mudah dan simple. Baik. Balik pada ayat tadi. Ya ayyuhallazina amanu. Hei orang beriman, kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim, apa Allah sebut? Tengok tuan-tuan, saya sebut tadi, Allah bercakap orang beriman. Okey? Sebab, kalau orang tu tak ada iman, maka ayat tak ada nilai bagi dia. Tak ada iman, tak ada harga lah. Apa nilai bagi dia tentang soal harta benda, anak pinak, sebab dia tak ada keimanan. Dia tenggelamlah dalam lautan itu. Tenggelam dengan dosa dalam harta benda sampai tak fikir halal haram harta benda sebab tak ada iman. Tapi orang beriman, Allah nak ingatkan. Kenapa ini? Menariknya, saya nampak satu pandangan yang dikemukakan Al-Imam Asy-Syanqiti. Ini tafsir. Kata Imam Asy-Syanqiti, bila Allah kata, wahai orang beriman, kata Imam Asy-Syanqiti, 2 sebab. Yang pertama, kan Allah pertama sayang kepada kita.
Orang beriman Allah tambah sayang. Kalau kita ada kesilapan, Allah sayang kepada kita. Kerana sayang tu maka ingat kepada kita. Kenapa? Sebab manusia ni tuan-tuan, kalau dia dah buat kebaikan, siapa tak sayang? Anak kita. Anak kita ni tuan-tuan, secara moralnya, kalau dia jenis suka buat kebaikan, tambah sayang ke? Tambah sayang lah. Tak ada suruh, dah tanya, mak nak tolong apa? Kalau suruh, lantas buat segera, tanpa apa-apa halangan. Contohnya, dalam keadaan mukanya manis. Sayang. Sekalipun anak kita tadi ada kekurangan, ada kelemahan, sayang juga anak kita. Dia ada kekurangan. Contohnya, akhlaknya kurang eloklah sikit. Kurang baik akhlak dengan kita. Kalau cakap itu tak pandang muka, suara tinggi, sayang juga sebab dia anak kita. Benci sayang sebenarnya. Bukan benci nak tolak buang tong sampah, benci nak buang dalam sungai biar lemas. Tak ada. Jadi anak tadi sayang. Kalau dia abang long yang memang akhlak baik, dengar kata, lagi sayang. Tak ada suruh, dia tanya, nak tolong apa mak? Dah suruh, dia buat. Sayang. Tapi anak yang sama juga ada akhlak kurang sikit. Akhlak tak elok sikit. Cakap kasar. Memang kita marah. Tapi kalau di anak kita, tetap ada sayang kasih. Sayang juga ke tak sayang? Sayang. Marah dalam sayang. Marah sayang. Allah Azza wa Jalla tuan-tuan, orang beriman kata Imam Syanqiti rahmatullah, walaupun orang beriman ada kekurangan macam kita ni, kita ni. Kita orang beriman ke tidak ni? Beriman kan? Macam tak mengaku je. Mengakulah. Tanda tu beriman ni datang ke masjid dengar ceramah ni. Imanlah tu. Walaupun kita ada kesilapan, ada kan? Tak mengaku nampak hari ni. Ada dosa. Ada, tapi kita datang dengar ceramah. Hadir kuliah duha. Duduk dalam masjid. Kita beriman, tapi ada kekurangan. Ini kata Imam Syanqiti, orang beri Allah sayang. Sekalipun dia ada kekurangan, Allah sayang sebab kita ada iman. Jadi ayat ini, dua perkara. Yang pertama, Allah sayang amat sangat pada orang beriman. Yang kedua, ayat ini apa dia? Allah nak betulkan keadaan. Ayat ini, kata Imam Syanqiti, Allah nak betulkan keadaan. Supaya apa? Supaya apapun kesalahan kita, kita mampu betulkan balik. Macam kita sekarang ni. Saya dengan tuan-tuan, insya-Allah orang beriman. Kita kena kata macam tu. Iman ada. Contoh, datang suka mengaji. Tapi dosa dia tidak ada. Suka kata ke orang, tengok orang nak maki. Contohnya, tengok orang nak mengumpat. Dosa kan? Dosalah tu. Apakah kita nak biarkan? Tak boleh. Kita kena perelokkan, perbaiki sentiasa. Kalau suka mencaci, kita hentikan sikit-sikit. Lama-lama, tak ada dah. Kalau kita ada sifat suka bohong-bohong, tinggal sikit. Mudah-mudahan, kita akan tinggalkan. Tapi, benda itu kena ada satu perjuangan lah. Maka bila Allah sebut, ya ayyuhalladzina, kata Imam Syanqiti, Allah nak perbaiki kita ni. Supaya apa? Dah beriman dan makin kuat iman. Dah elok, makin elok lagi. Dah baik, makin baik lagi. Dia tengok kata Allah Azza wa Jalla kepada kita. Tuan faham ya? Jadi, ya ayyuhalladzina amanu, dua makna. Kata Al-Imam Asy-Syanqiti rahmatullah. Jadi bila Allah sebut kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, tanda pertama, Allah amat sayang kepada kita. Kedua, Allah tegur kita supaya jadi orang lebih baik. Apa Allah ingat kita? Sebab Allah tahu. Semua kita orang beriman ini, tak kira siapa kita, boleh jadi kita gagal dalam urusan ini. Beriman dah,
Tapi tak terkawal dalam urusan harta benda, tak terkawal urusan anak pinak. Ini tegur Allah kepada kita. Contoh saya mudahlah, saya ambil contoh satu saja. Banyak contoh satu je. Dalam soal harta benda. Harta benda tak terkawal. Macam mana? Beriman dah kita. Beriman. Tapi ada masa kita kadang-kadang sembahyang tu lewat. Kenapa? Dilalaikan oleh harta. Kerana urusan kerja, perniagaan, urusan duit ringgit, kerja dah. Beriman dah kita, tapi kita dilalaikan. Boleh jadi satu hari, satu masa, sembahyang sah tu dekat-dekat maghrib. Sembahyang zuhur dekat waktu asar. Ataupun mungkin satu masa, beriman dah kita. Tengok-tengok, asar dah habis waktu dah. Kerana sibuk dengan urusan dunia. Berlaku tak? Ini berlaku. Bukan tak sembahyang langsung, sembahyang. Hari Jumaat datang masjid. Tapi dalam beriman itu, kelalaian tu ada. Ya Allah, dah pukul 6.55. Aku terasa belum. 3 minit nak sembahyang nak maghrib. Tengok. Lalai kata tu. Lalai lah tu. Kenapa? Buka kedai makan. Kena pula restoran laku. Jam asar orang ramai nak beli makanan kita. Kita pun seronok layan pelanggan. Dan masuk ni. Masuklah kan. Income tu. Bukan tak sembahyang kita. Tapi seronok, tengok-tengok. Dekat maghrib dah. Asal lupa sembahyang tadi. Kerana seronok dengan duit masuk. Bukan RM1, bukan RM100. Sepanjang 2 jam itu, RM2,000 contohnya. Kerana lakunya. Sekarang dunia viral. Viral sekarang ni. Laku sungguh. Jadi makna kita lalai. Bukan tak beriman. Yang tak beriman, jauh sangatlah. Maka Allah beri teguran kepada kita. Jadi bila Allah kata, la tulhikum, jangan kau dilalaikan. Jadi ada ulama yang kata, saya ambil pandang ulama, saya bila baca tafsir, tadabbur ayat, saya akan buka beberapa tulisan. Dan kita ada di sana, nota-nota kita semak apa ulama kata kepada kita. Satu dalam hal ini, ada ulama yang kata Allah sebut dengan bahasa yang cukup harmoni. La tulhikum. Saya pun ambil terjemah bahasa Melayu daripada, saya tak bawa kitab terjemahan Quran, tapi saya bawa kitab kecil saja. Terjemah sebenarnya kita betul lah. Jangan kamu dilalaikan. Jadi bila Allah kata la tulhikum, itu ada satu elemen di mana Allah bercakap kepada hati kita. Sebab bila cukup jangan lalai, makna satu ungkapan yang menyentuh perasaan. Contohnya. Seorang ibu kepada anak dia. Dia kata, Alung, mak saya di sekolah ramai kawan. Berkawan lah, tapi pilih kawan baik Alung. Kawan yang boleh ajak Alung kepada kebaikan. Janganlah kaum budak-budak yang tak tahu hala tu. Jangan berkawan budak yang tak tahu hala. Pilih kawan yang baik. Contohnya. Jadi moral seorang ibu tadi, nampak tak cantik? Cantiklah sebab dia kata berkawan dengan kawan, tapi pilih kawan yang baik. Kata-kata mak tadi ada moral berbeza dengan Alung. Jangan kawan sesiapa. Oh, larang tu. Jangan kawan sesiapa. Kalau kawan itu mak balon terus. Itu kata-kata yang tajam tu. Tak ada moral, tak ada akhlak dalam agama. Sebab kata-kata itu agak menekan. Tapi kalau mak cakap dengan dia, kawan di sekolah ramai, mak tahu.
kawal lah, tapi alung pilihlah kawan yang baik-baik, yang ada moralnya, yang ada akhlak, yang ialah bicara mak tadi ada nilai sayang kasih. Tengok Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan sekalian. Bila kata la tulikum, jangan kamu dilalaikan. Mana Allah nak ingatkan kita dengan satu inisiatif yang begitu berharga, kita tersedar bahawa harta benda ini, anak pinak ini tidak salah dalam agama. Tak salah kan? Harta benda banyak cari, tak salah. Anak kita berjaya dalam keadaan, tak salah. Dua-dua yang tidak salah ni. Tetapi jangan kamu dilalaikan. Sampai cari harta, sembahyang pun lewat. Cari harta, sampai ibadat pun tak jaga. Cari harta, sampai lupa nak cari ilmu. Lalailah tu. Carilah. Sampai ada anak, tapi kamu tak dan buat ibadat. Kerana jaga anak, pelihara anak, kamu lupa kepada agama. Tuan-tuan, nampak tak? Maka di sini bagi saya jawapan yang paling tegas daripada kepada kita ialah, tolonglah sempadankan hidup dengan kekuatan. Pertama, ilmu. Sempadankan, saya rasa sayang kepada harta, nak cari harta, nak bekerja malam siang, silakan. Nak dapat keuntungan banyak, silakan. Nak berniaga sampai dapat keuntungan besar, silakan. Tapi sempadankan dia dengan, pertama, ilmu. Ada sempadannya. Cari harta, jangan sampai aku terbeban dengan harta, lupakan agama. Sempadankan dengan ilmu. Ingat. Sempadankan dia dengan dosa pahala. Ingat hukum hakam. Aku cari harta, kena cari halal. Bukan sibuk sampai haram aku balun. Sempadan dengan dosa pahala. Halal haram. Nampak? Dosa anak juga. Jadi sebab kita di situ. Sempadan kita dengan ilmu. Kedua, sempadankannya dengan, ada gap lah tu. Sempadankan dia dengan dosa pahala haram. Ketiga, sempadankan dengan neraca akhirat, amal salah kita. Maknanya, ingat, aku cari harta banyak mana pun, aku nak bawa ke mana? Aku nak bawa harta ke akhirat. Maksud apa? Bukan bawa harta dengan gerang-gerang tanah ke akhirat, tidak. Tapi harta aku ni, aku nak bawa pahalanya ke akhirat. Aku cari harta, duit banyak, keuntungan besar, tapi aku nak bawa pahalanya itu kepada hari akhirat nanti. Dengan aku dapat duit banyak, aku boleh berzakat, aku boleh berinfak, aku bersedekah. Aku gaji makin besar, gaji aku boleh buat kebaikan yang banyak. Aku tak lalai sampai aku lupakan Allah Azza wa Jalla. Jadi sempadan itu penting. Termasuk urusan keluarga. Urusan anak pinak kita. Sayangkan anak boleh dan memang kena sayangkan. Tapi sampai kita lupa untuk bina anak yang soleh. Kita lupa nak tanam dari anak kita keimanan. Saya ke anak. Sampai anak buat dosa, biarkan. Anak tak sembahyang, kita biarkan. Anak buat menungkar, kita tak pernah nak larang. Itu namanya sayang melampau. Tak apalah balong tak sembahyang, baru 20. Nanti 40 dia sembahyang lah tu. Mana boleh macam tu? Kerana saya kan anak buat benda yang tak elok, kita tutup sebelah mata. Biarkanlah. Kenapa? Anak aku ni, sementara dia mula bekerja ni, sebulan-sebulan, masuk akaun 300. Contoh, anak kita tak sembahyang, anak kita buat maksiat, kita tahu, anak kita tak ada akhlak. Tapi kita tutupkan mata sebab apa ni? Abalong ni 300 bulan masuk akaun. Kalang 400. Jumlah dekat 1000 tu. Kerana aku larang buat tak elok, suruh sembahyangkan, cut. Tu macam mana? Demam tak kebah aku, contohnya. Jadi keutamaan kita ialah income tu.
Contohlah, bukan tuan-tuan, ni cerita orang di Afrika Selatan. Di Mauritania, bukan Malaysia. Kita reda tak tegur anak buat silap. Kenapa? Kerana kita ada benda-benda yang kita rasa tak boleh nak tegur. Kalau anak dewasa, kalau anak kita masa kecil, kita kata apa? Tak apalah, baru umur 12 tahun. Tak usah semayang pun, nanti dia pandai-pandai lah semayang tu. Dah umur 25. Makna kita, cinta kepada keluarga, kadang tidak ada gap dengan, tak ada pada agama. Iman tak ada. Salahlah tuan-tuan. Ini Allah tegur pada kita. Kita tak pendidikan yang sempurna, tak didik dengan ilmu cukup, kita gagalkan mereka. Padahal, orang yang beriman, dia tak lalai. Dia tegas. Walaupun anaknya bukan lagi umur 18, tapi bukan umur 12, umur dah 18, 20, dia tegas. Kak Lang umur 20 dah, nak masuk universiti dah. Takkan Kak Lang keluar rumah tak ada tudung atas kepala, baju sendat, nampak pusat. Mak tak suka, abah tak suka. Abah tak reda, ini Kak Lang ni bawah tanggungan abah sebagai ayah. Mak sebagai ibu kepada abah. Mak tak suka. Kak Lang jaga akhlak, jaga aurat. Contohnya. Itu namanya anak yang dengan agama. Ingatan diberi, nasihat diberikan. Kalau kita ada anak, biarkan, itu lalainya. Ada anak, lalaikan. Kita tak tegur, tak suruh, tak larang. Tak boleh dalam Islam. Jadi agama ni tuan-tuan, sempadan kena ada. Sempadan pertama, iman. Apa ni? Ilmu. Yang kedua, tahu dosa pahala. Sebab ketiga ialah tahu tentang nilai akhirat. Amal soleh itu adalah merupakan neraca akhirat. Jadi ayat ini tuan-tuan sekalian, satu ayat yang begitu besar kepada kita, penting dan utama. Jadi lalai ini, dalam kata agama ialah suatu tanda bila Allah sebut jangan lalai, man Allah minta kita berhati-hati. Jangan kamu dilalaikan sampai peringkat kamu cari harta, tak kena dosa pahala. Ada keluarga, tak tahu nak suruh, nak cegah, nak perintah, nak larang contohnya. Biarkan saja. Maka ini kata Allah Azza wa Jalla, benda yang akan rugikan kamu. Apa kerugian kata Allah Azza wa Jalla? Di padang mahsyar nanti, وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, kamu akan rugi. Saya tak sebut tadi, satu benda saya lupa sebut tadi. Allah sebut, daripada ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat ni tuan, bukan saja semayang, ilmu. Ingat dengan mana kita jaga agama. Baik, ambil contoh balik contoh tadi. Seorang ayah tadi, bila tengok anak-anaknya yang patut dia larang, benda tak elok. Patut dia suruh benda baik. Bila kita tak larang benda yang jahat, tak benda yang baik tak suruh, apa tanda? Kita lalai kepada Allah. Kita telah melalaikan kepada Allah Azza wa Jalla dan ingatan kepada agama. Maksudnya tadi, contohnya, anak kita, dia tak sembahyang, kita tak suruh dia sembahyang. Kita sendiri, Allah berdosa tak? Dosa. Anak kita, dosa. Itu maksud kata Allah, anziklah. Orang itu lalai pada ingat pada. Ingat dengan mana bukan zikir saja. Dengan ibadatnya, amalnya, dia telah lalai. Kalau anak kamu tak larang buat maksiat, kau biarkan. Tak pakai tudung pun tak apa. Pakai baju sendak pun umur 25. Tak larang. Duduk dalam rumah kamu. Mana apa tu? Kamu terlalaikan dia. Lalaikan dia daripada Allah Azza wa Jalla. Dia dah jauh pada Allah. Dia dengan Allah dah makin jauh. Dia dengan jauh, dia pun jauh, engkau pun jauh sama. Maka tuan-tuan, ayat ini, ayat yang begitu penting. Dan orang-orang yang lalai daripada peringatan Allah sebutkan tadi, bahaya kata Allah Azza wa Jalla, ulaika humul khasirun, mereka akan termasuk orang yang rugi di hari akhirat. Kalau dalam keluarga tadi, yang rugi siapa? Rugi ayah mak rugi, anak pun rugi sama. Dia bukan rugi sebelah pihak. Rugi kedua-dua pihak. Anak rugi, mak ayah rugi. Kausan harta pula. Rugi dalam banyak keadaan. Harta, rugi banyak benda. Kalaulah kita dalam keadaan cari harta,
tak kenal Allah, buat benda yang tak elok, dosa kita cari. Rugi apa? Rugi daripada dapat syurga Allah Azza wa Jalla, rahmat Allah pun tak kita capai di padang mahsyar. Allah tak kenal kita di padang mahsyar. Allah jauh daripada beri hidayah kepada kita keselamatan. Jadi kesimpulannya kepada ayat ini, sebagai kesimpulan, masa sudah hampir penghujung, saya kena tinggalkan majlis ini dengan segera sebelum jam 11, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, ke 11.30 ada urusan di Shah Alam. Ringkasnya, kata pengarang kitab seorang tokoh besar daripada Lebanon, iaitu Dr. Fatah Yakan. Kitab beliau ini kitab lama, 80-an lagi. Tajuknya Madza ya'ni intima'i lil Islam. Apa arti saya menganut Islam? Ini kitab bahasa Arab lah. Ya? Apa arti Islam? Dia ada buat catatan mudah dalam kitab beliau ini. Menjadi bacaan saya lah dan kupasan. Dia kata apa? Dia kata kepada kita rumusannya, ada banyak ni, 1, 2, 3, 4, 5. 4 urusan. Tapi saya tak baca semualah. Saya ambil 1, 2, 1 je. 2 cukup. Dia kata apa? Ayat ini, ayat berbunyi apa tadi? Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an zikrillah. Wa man yaf'al dhalika fa'ulaika humul khasirun. Hei orang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh urusan harta benda dunia dan anak pinak kamu. Dia dapat ingat pada Allah, siapa yang buat benda itu, dia akan rugi di akhirat. Dia akan rugi pada hari akhirat itu. Kata Syekh Dr. Fatih Yakan almarhum, dia meninggal tahun berapa ni? Dia meninggal tahun 1900. Dia meninggal tahun 2009. Lahir tahun 1933. Dia meninggal tahun 2009. Dan 16 tahun meninggal. Dia kata apa? Ayat ini rumusannya ada 2, 3, 4 penting. Tapi saya 2 saja. Yang pertama, menunjukkan kepada kita bahawa harta dan anak pinak ini punca kebaikan kepada kita pada asalnya. Bukan punca kerosakan. Anak pinak harta ini punca kebaikan kepada kita. Kenapa? Begini kata dia. Cantik. Cuba tengok. Bagi contoh bersimpel. Kita cari harta. Harta kita dapat contohnya apa? Duit ringgit lah. Betul tak? Kita harta dapat duit kan? Ringgit. Berniaga untung. Harta tu bila kita infak, apa dapatnya? Syurga. Betullah kita kalau ada harta, kita menyumbang, kita memberi. Syurga mudah dapat. Orang berinfak, orang menyumbang dengan harta dicari. Kerana Allah, dia tak lalai. Dia harta, dia tahu nak menyumbang. Zakatnya, sedekahnya. Syurga mudah. Setelah kita beli syurga, betul tak? Jadi, rupanya harta pada asalnya, nikmat dunia, cara mudah dapat syurga Allah Azza wa Jalla. Termasuk anak isteri kita. Anak-anak kita ni tuan-tuan, punca pada syurga bukan neraka. Sepatutnya. Anak isteri ini punca ke syurga. Apa puncanya? Semua kita tahu. Kalau kita dalam keadaan jaga anak dengan sepenuh sayang kasih, dididik dengan kebaikan yang berpanjangan ilmu. Kalau kita mati, siapa doakan kita kebaikan? Anak kita lah. Doa kepada kita kebaikan. Kepada ayah dia. Anak soleh. Tak lupa doa kepada kita malam siang. Dia buat amal jariah, niat kepada kita. Punca kepada kebaikan. Anak-anak ni. Anak berapa orang? Tak ramai, 10 orang. 10 tu semua akhlak baik belaka. Sebab kita pendidik mereka dengan ilmu, dengan iman. Mereka doa kita siang malam. Mereka menyumbang sedekah, niat pahala untuk ibu ayah dia. Punca kepada syurga. Jadi dalam agama pada asalnya, baik harta, anak pinak ini punca kepada syurga sebenarnya. Memudahkan urusan syurga. Tetapi bila kita salah buat, kerana kita lalai urusan dunia, harta benda, itu punca kena neraka akhirnya. Jadi tolong pegang. Harta benda, anak pinak ini jalan mudah ke syurga sebenarnya.
Dengan syarat jaga betul-betul. Yang keduanya, kata beliau, yang kedua ini ringkasan sajalah. Ringkasan kedua kata beliau apa dia? Ayat ini sebenarnya ada lambang. Apa lambangnya? Lambang mahabbatullah li'ibadihi. Lambangnya sayangnya Allah kepada kita. Allah nak betulkan balik perjalanan kita. Allah nak betulkan balik kehidupan beragama kita. Kalau ada silap salah, Allah nak betulkan balik. Allah beri laluan kembali kepada kita. Kita dah salah jalan, Allah betulkan balik. Maka ayat ini kata beliau, tanda mahabbatullah li'ibadihi, tanda sayang Allah kepada kita para hamba-Nya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan dengan ayat-ayat tadi, dengan ayat Al-Munafiqun tadi, saya tak sempat untuk detailkan sikit ayat tadi, Al-Qasas 43 tadi, tapi ayat tadi pun ada kaitan dengan ayat kita bacakan tadi. Mudah-mudahan Allah beri kita kerahmatan, hiduplah kita dengan dunia yang bahagia, membahagiakan. Hiduplah kita dengan anak pinak yang bahagia, membahagiakan. Kita nak macam tu. Dunia yang kita cari, harta benda, bahagia, membahagiakan kita. Kita ada anak keluarga yang besar, berjaya, bahagia, membahagiakan kita. Bukan celaka, mencelakakan kita. Amin ya rabbal alamin. Itulah sekadar pada pagi ini. Itulah yang saya mampu sampaikan. Banyak-banyak. Dan saya minta tuan doakan saya. Besok saya akan melepas ke Tanah Suci Makkah Mekah bersama dengan 280 orang jemaah. 280 jemaah TH Travel. Satu flight. Tak ada orang lain besok. Saya dengan grup saya saja. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kami di Mekah, di Madinah. Dan insya-Allah semuanya dapat dilakukan dengan baik. Saya tidak lupa untuk doa para jemaah di Masjid Ar-Ridwan yang ada sabar minggu insya-Allah. Amin rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات. اللهم ربي أسر ولا تعسر. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارض عنا يا كريم. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akan datang kita akan tengok pada ayat Al-A'raf 179. Al-A'raf ayat 179. Boleh tanda. Akan datang 2 minggu lagi insya-Allah. Al-A'raf ayat 179. Tuan-tuan sekalian, untuk kita menambahkan berkat pada kita insya-Allah, kita buat kutipan derma untuk tabung masjid kita insya-Allah, dikutip oleh anak-anak tahfiz kita. Amin rabbal alamin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Oh gitu. Saya guna pakai sana apa-apa pun insya-Allah. Allah berkati insya-Allah. Okey. Okey. Mudah-mudahan insya-Allah, mudah-mudahan saya donaskan ada salah satu pengalaman juga itu. Doakan. Oh, insya-Allah okey. Insya-Allah Allah berkati insya-Allah. Sama insya-Allah okey. Mudahkan. Mudah insya-Allah. Engkau selamat sampai selamat kembali. Itu dia. Insya-Allah. Berapa saat? Besok pukul 6 dan petang.
saja. Mari kita sejuk. Mari kita sejuk. InsyaAllah.